Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'izukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Firman Allah, kata Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu menunaikan amanah dan menyerahkan amanah kepada orang yang ahli dapat menunaikannya. Dan apabila kamu menghukum di kalangan manusia, hendaklah berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan ajaran, yakni Islam, yang sebaik-baiknya. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Yang berhormat Yang Muhammad Al-Fadhil Datuk Haji Ahmad Yaakob selaku Timbalan Mursyid Am Parti Islam Sembilan Syapas, dan juga Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim, yang dihormati Tuan Haji Salahuddin Ayub, Naib Perdana PAS, semua pemimpin PAS Kelantan dan kawasan Perkanan Cepa, semua petugas-petugas pilihan raya, muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian. Dengan meninggal dunia Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz Datuk Bentara Setia, terpaksa dia adakan pilihan dia kecil untuk memilih wakil rakyat baru bagi mengganti beliau. Dan PAS meletakkan calon bagi pihak PAS untuk bertanding dalam pilihan raya ini. Pilihan raya tidak boleh dipandang perkara kecil dan ringan. Pilihan raya adalah amanah yang besar di dalam agama Islam. Kerana memilih wakil dan pemimpin, apalagi untuk ganti Tuan Guru yang kita kasihi. Untuk membawa suara Islam, menyambung perjuangan Islam. Seluruh dunia, seluruh rakyat negeri Kelantan, seluruh rakyat Malaysia menghormati almarhum Tuan Guru kita. Bukan sahaja orang-orang PAS, orang-orang Pakatan Rakyat, termasuk
pemimpin-pemimpin kerajaan, termasuk Perdana Menteri, mari ziarah sama, menyaksikan sembahyang jenazah Tuan Guru, menandakan bagaimana dihormati Tok Guru kita. Sehingga UMNO tak letak calon, malu nak letak calon. Maka malulah kalau tak pilih calon PAS yang kita letak ini. Marilah kita tunaikan tanggungjawab untuk mengundi sama ada mereka yang duduk dalam kawasan pilihan raya kena mengundi dan mengundi calon yang ganti Tok Guru. Termasuklah mereka yang menjadi pengundi-pengundi luar kena balik. Jangan berasa menang dah. Jangan pandang ringan. Ini adalah menunaikan amanah ganti Tok Guru untuk mempertahankan dan menguatkan lagi kerajaan kita di Kelantan, Kerajaan Kelantan Darul Naim, kerajaan Islam yang menunaikan kewajipan dengan pimpinan Tok Guru 20 tahun lebih, disambung oleh Datuk Mak kita. Kelantan menjadi Tok Guru bukan saja Tok Guru pondok kepada seluruh negara, bahkan menjadi Tok Guru politik Islam. Rakyat Kelantan memilih PAS bukan kerana duit pitih, bukan kerana pembangunan kebendaan semata-mata. Pembangunan kebendaan, kemudahan adalah kewajipan khususnya kerajaan pusat yang tak boleh ambil ikra apa yang kerajaan Kelantan pilih untuk meretah negeri Kelantan. Walaupun kerajaan pusat buat ke Kelantan ni 20 tahun lebih, seolah-olah Kelantan ni luar daripada Malaysia. Buat begitu, dibiarkan, tak diberi peruntukan yang sepatutnya. Yang mutakhir tak beri minyak, royalti minyak pada Kelantan, kerana diperintah oleh PAS. Minyak yang ada di laut Kelantan tu, kalau sekiranya tak ada negeri Kelantan ni, kita kerak macam tepung kusu, macam Pak Tikang, potong, tak ada tanah Kelantan ni, tak mustahil ukuran kawasan minyak itu masuk pada Thailand, masuk pada Vietnam. Kelantan sangat penting menjadikan hasil minyak itu kepada Malaysia. Tapi oleh kerana PAS yang menang, kerajaan Kelantan pilih, orang Kelantan pilih kerajaan PAS memerintah Kelantan ni, dia buat begitu pada Kelantan. Walaupun begitu, rakyat Kelantan sabar dan terus memilih PAS memerintah negeri Kelantan ini. Tok Guru jadi menteri besar, sekarang Datuk Mak Yaakob jadi menteri besar. Alhamdulillah, bila hari Tok Guru meninggal dunia, pemimpin kerajaan pusat pakai mari ramai-ramai.
Bila kita buat pedang raya kecil, pas bertanding, UMNO tak siap bertanding. UMNO rasa malu. Kalau UMNO rasa malu, hak dok UMNO ni rasa apa? Hak bertanding tu biar ke dia lah. Hak lawan tu, hak ni tak malu. Mari kita pakat mengundi. Yang duduk di luar, balik mengundi juga. Untuk dapat fadilat. Sambung perjuangan Tok Guru. Hak balik, tak mengundi, tak dapat fadilat itu. Jangan berasa suka lah sebab dah balik, tak apa. Jangan, balik. Minta adik kakak kita yang duduk di luar, suruh balik, mengundi juga. Menyatakan sokongan kepada Kemulah Tok Guru untuk mendapat undi yang lebih besar pada syadung kita. Untuk meneguhkan kerajaan, menguatkan kerajaan yang menegakkan Islam ini. Itu pesanan saya. Saya tak siap berucap panjang. Yang pertama kerana ada tempat lain lagi untuk ceramah. Yang keduanya bawa balik Mekah semalam bawa sampai sini. Tidur Mekah ada lagi. Tidur buat lain. Masa tidur tak berubah lagi. Maka cukup dengan ucapan yang pendek itu. Saya ucap syabas kepada pengundi-pengundi Dong Cepaka. Saya ucap syabas kepada pekerja-pekerja pilihan raya. Dan saya ucap terima kasih kepada semua pengundi-pengundi yang mengundi kita. Termasuk mereka yang akan balik. Termasuk pengundi pegawai kerajaan, pengundi tentera, pengundi apa. Tak usah takutlah. UMNO tak lawan. Mari pakai undi bulan purnama simbol kita. Cukup sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.